manusia menyambut Ramadan tu 3 golongan. Tengok kita nak golongan yang mana. Golongan pertama, mereka bila datang Ramadan, mereka hanya mengucapkan salam Ramadan. Selamat menyambut Ramadan al-Mubarak, tahun sekian-sekian. InsyaAllah. Selamat berpuasa, siap cakap selamat berpuasa lagi. Selamat beribadah, tambah lagi. Selamat baca Quran, selamat semua. Masya-Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tidak beramal dalam Ramadan, tidak bertaubat. Hanya ucap. Penuh dalam WhatsApp dia, penuh dalam grup, penuh dalam status dia. Salam Ramadan, salam Ramadan. Tidur tak bangun tahajud. Tidak taubat, tidak tarawih. Waktu tarawih lepak kedai kopi minum sembang. Insya-Allah. Raih untuk masya-Allah. Okey ya. Di Ramadan ni tak tahu nak buat apa, kita pergi raih. Insya-Allah. Okey. Itu first yang pertama. Yang kedua, golongan kedua, golongan yang sepanjang tahun maksiat, lalai, tidak beribadah pada Allah. Ni jaga-jaga bulan Syaban, Nabi kata Syaban ni bulan paling banyak manusia lalai. Kenapa? Kata ahli hadis, kerana manusia dia anggap macam ni, dia rasa macam ni. Oi, Syaban kita lepak-lepak dulu, santai kawan, luncur, apa semua, baca ayat kan. Relax ah, Syaban. Ramadan baru kita puluh ibadat. Maksiat dulu. Tak payah bangun subuh lagi, tak payah tahajud lagi. Tunggu nanti. Masjid tak payah pergi lagi, tunggu Ramadan tiba kita pergi masjid. Dia jadikan Syaban bulan lalai. So dia nampak Ramadan mau nak pulun. Boleh jadi sebelum Ramadan datang dia sudah pergi ke rumah yang kekal atau rumah yang sementara sampai kiamat. 7 kaki dalam, 3 kaki lebar. InsyaAllah kubur. Okey, jadi golongan kedua ni sepanjang tahun maksiat, lalai. Mai Ramadan baru taubat, baru pergi masjid, baru baca Quran. Golongan ni pecah pada dua. Yang pertama, mereka terkesan dengan ibadah mereka, taubat mereka dalam Ramadan, Allah bagi rahmat, mereka istiqamah sampai nanti. Hak kedua ni, habis Ramadan kembali pada aktiviti biasa. Hak tu paling ramai sebenarnya. Ramadan dia okey, sebelum Ramadan tak okey, Ramadan dia okey, habis Ramadan aktiviti biasa balik. Okey. Kalau ramai dekat dia, orang kata apa? Jom bergaduh, jom bertumbuk, jom fight siang Ramadan. Dia kata apa? Kan Nabi pesan, ini shaim. Kalau orang datang ajak bergaduh, sebutlah ini shaim, saya puasa, supaya tidak bergaduh. Nabi cakap dekat tu, tapi dia pergi tambah pula hadis tu. Dia tambah apa? Nak gaduh aku ah. Ini shaim, aku puasa. Tunggu selepas Ramadan habis, kita bertumbuk. Insya-Allah. Sedangkan Nabi habang ini shaim, maksudnya hendaklah kamu wahai orang yang puasa tinggalkan terus pertengkaran. Jadilah sifat pemaaf sampai kau mati, itu maksud dia.